Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zulsyahmi bin Mal Arsyad, merupakan pelajar PDPP untuk option pendidikan Islam di IPG Kampus Al-Muhad. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyempurnakan tugasan yang kedua, pertambahan bagi subjek IDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Baik, tugasan ini adalah disuruh kami untuk melaksanakan satu isu semasa yang berkaitan dengan etika keguruan dan juga hak asasi manusia, yang itu sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan laku yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan kod etika keguruan dalam tempoh 5 tahun yang terkini dan diterbitkan dalam mana-mana media massa. Okay. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk kita hari ini. Okay. Baik, isu yang kita gunakan adalah tentang isu keganasan fizikal oleh guru. Maknanya guru itu yang melakukan keganasan fizikal kepada murid. Okay. Yang pertama adalah berita daripada Bagan Serai, iaitu keluarga Amirul Akil Muhammad Izzat Amir yang berumur 12 tahun yang didakwa dipukul oleh seorang guru di dalam kelasnya sehinggalah mendatangkan kecederaan pada 10 Disember tahun 2024 akan mendapatkan keadilan menerusi saluran undang-undang. Berita ini adalah sumber daripada Cosmo yang mana diterbitkan pada 24 Januari 2025. Sedikit kisah tentang berita ini adalah seorang murid yang berumur 12 tahun di sekolah Bagan Serai Perak mengalami kecederaan di telinga, iaitu kegendang telinga kokleanya cedera sehingga kan perlu kepada perubatan sehingga ke hospital. Dan kisahnya juga ibu mangsa, kalau saya boleh bacakan sedikit, Ibu mangsa iaitu Syahmina Muhammad Azim yang berumur 39 tahun, dia berkata dia kecewa kerana tidak ada tindakan lanjut ataupun lawatan daripada pihak sekolah tersebut maupun daripada pejabat pendidikan daerah sehinggalah isu ini ataupun perkara yang dihadapi oleh anaknya biarpun telah beberapa kali membuat janji untuk berbincang. Okay. Dan ditambahkan lagi, kami sekeluarga memutuskan untuk membawa perkara ini ke mahkamah dan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan isu ini dan mendapatkan keadilan untuk anak kami. Dan akhirnya dikata selain daripada itu, kami sekeluarga turut berbincang untuk mendapatkan hak ganti rugi atas kecederaan yang anaknya alami sehinggalah menyebabkan anak bongsu mereka ini tidak dapat menjalani latihan dan juga masuk dalam pertandingan sukan renang, iaitu kerana insiden yang berlaku tersebut, iaitu kegendang telinganya cedera. Baik. Itu adalah kes yang pertama ataupun berita yang pertama tentang keganasan fizikal oleh guru. Kita lihat kepada berita yang kedua. Bertemu semua polis telah melekapkan kertas siasatan berhubung dakwaan seorang murid sekolah rendah di Bagan Serai mengalami kecederaan akibat dipukul guru seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Krian Superintenden Juna Yusof berkata kertas siasatan itu dihantar ke bahagian siasatan perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak pada 27 Januari lalu. Katanya kertas siasatan itu seterusnya akan dihantar kepada bahagian siasatan perundangan Bukit Aman kerana kes melibatkan penjawat awam. Setelah selesai diteliti, kertas siasatan itu akan dirujuk kepada Timbalan Penawar Raya bagi mendapatkan arahan pertuduhan. Sebelum ini, Juna dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan polis daripada ibu kepada murid terbabit yang mendakwa anaknya cedera akibat dipukul seorang guru lelaki berusia 30 tahun pada 10 Disember lalu. Beliau berkata wanita berusia 40 tahun itu menarik semula laporan yang dibuat keesokan harinya kerana enggan memanjangkan kes tersebut.
Bagaimanapun, baru-baru ini pengadu sekali lagi tampil membuat satu laporan memohon pihak polis meneruskan siasatan dan mahu tindakan lanjut diambil ke atas guru lelaki berkenaan. Terdahulu, media melaporkan seorang wanita mendakwa anak lelakinya yang berusia 12 tahun cedera akibat ditampar dan ditumbuk gurunya sehingga mengalami gegaran dalam telinga. Baik, itu adalah sumber berita awal yang mana menceritakan secara uh, ringkas tentang apa yang berlaku, bagaimana dakwaan itu dilakukan dan kenapa dakwaan itu dibuat, dan juga bersertakan beberapa keping gambar bukti perkara tersebut berlaku lah. Baik, kita pergi kepada berita yang kedua. Yang kedua adalah daripada Melaka. Okay. Polis menahan seorang guru selepas disyaki memukul seorang murid perempuan menggunakan buku dan menarik rambut di tepi telinganya ketika berada di dalam kelas sehingga mendatangkan trauma kepada bangsa. Okay. Berita ini merupakan daripada berita Astro Awani yang diterbitkan pada 20 Mac 2025. Okay. Dan saya ceritakan sedikit tentang berita ini. Menurut sumber, keadaan itu menyebabkan murid yang berusia 10 tahun tersebut yang bersekolah di Alor Gajah dikatakan takut untuk datang ke sekolah pada 14 Mac selepas akibat perbuatan guru lelaki bahasa Inggeris yang berumur 44 tahun. Okay. Guru lelaki itu mengajar bahasa Inggeris yang berumur 44 tahun. Murid tersebut yang berumur 10 tahun dikatakan takut untuk datang ke sekolah selepas perkara tersebut berlaku. Ibu mangsa yang berusia 34 tahun mengatakan telah pun membuat laporan polis pada hari Selasa 18 Mac kerana anaknya telah dirujuk ke bahagian psikiatri Hospital Melaka. Dan mangsa juga telah dirujuk di Hospital Melaka untuk rawatan susulan memandangkan emosi murid itu yang semakin tidak dapat dikawal dan keputusan laporan pegawai perubatan ialah alleged physical abuse by non-person, iaitu adalah menurut sumber. Sementara itu, Ketua Polis Melaka, iaitu Datuk Zulkhairi Mokhtar mengesahkan menerima laporan bagi kes terbabit dan takapan dibuat pada 4 petang semalam, iaitu pada hari tersebut, di pejabat D11 Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka sewaktu dipanggil untuk memberi keterangan. Dan permohonan reman akan dibuat pada hari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 3-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Okay. Jadi, dua berita ini membuktikan ataupun menunjukkan bahawa berlakunya satu isu iaitu keganasan fizikal oleh guru. Baik. Kita lihat yang seterusnya adalah apakah kod etika keguruan Malaysia yang berkaitan dengan isu keganasan fizikal oleh guru. Yang pertama adalah tentang perkara 1. Dalam perkara 1 dikatakan tentang tanggungjawab terhadap pelajar. Guru mestilah melindungi pelajar daripada bahaya fizikal dan juga emosi. Guru sebagai pelindung. Bukanlah guru sebagai orang yang memberikan bahaya, bukanlah guru sebagai orang yang memberikan kecederaan emosi kepada pelajar. Kemudian guru tidak boleh menyalahgunakan kuasa ataupun menggunakan kekerasan terhadap pelajar. Kita faham bahawa kesabaran itu ada hadnya. Saya juga sebagai seorang guru, kita memahami murid-murid zaman sekarang bukanlah mudah untuk ditangani, bukanlah mudah untuk kita berinteraksi dan komunikasi dengan mereka. Tetapi kita perlu ingat, kita sebagai seorang guru tidak boleh menyalahgunakan kuasa kita dan menggunakan kekerasan sesuka hati terhadap pelajar kita. Kemudian yang ketiga, guru hendaklah berlaku adil, penyayang dan juga bersikap profesional. Bagi saya, sikap profesional itu adalah sangat penting yang perlu ada pada setiap guru yang guru perlu fikir banyak kali sebelum melakukan apa-apa tindakan ataupun apa-apa perkara. Kerana kita sebagai seorang guru perlulah bersikap profesional. Kalaulah semua guru kalaulah
setiap guru di Malaysia ini mempunyai sikap profesional yang tinggi, insya-Allah lebih banyak lagi murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang hebat yang akan kita lahirkan di Malaysia ini. Baik. Kemudian tentang perkara 3 dalam Kod Etika Keguruan Malaysia, iaitu berkaitan tanggungjawab terhadap rakan sekerja, mendorong budaya kerja yang positif, termasuklah menangani sebarang bentuk keganasan atau salah laku dalam kalangan warga pendidik. Sebagai seorang guru, kita kenalah sentiasa memberikan ruang lingkup ataupun persekitaran kerja kita yang positif. Okey? Termasuklah dalam menangani isu keganasan, ke pergaduhan, ke pertelingkahan, ke semuanya kena diselesaikan dan diatur dengan cara yang positif. Supaya apa? Supaya perkara tersebut pastinya tidak berlaku lebih teruk. Okay, bila kita selesaikan dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif seperti marah, pukul, emosi dan sebagainya, maka benda itu akan jadi lebih teruk. Jadi guru perlulah menggunakan ataupun menjadikan budaya kerja yang positif. Okay. Kemudian perkara 4 dalam Kod Etika Keguruan Malaysia, iaitu tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru hendaklah menjadi contoh kepada masyarakat, menunjukkan sikap menghormati hak asasi manusia dan juga undang-undang. Guru kita ini adalah sebagai contoh kepada masyarakat. Masyarakat melihat profesi seorang guru ini adalah tinggi. Masyarakat melihat guru ini adalah sebagai satu contoh tauladan kepada orang lain. Jadi kita sebagai guru, kalaulah kita sendiri yang didakwa ataupun yang dituduh sebagai memukul pelajar ataupun memukul murid, bagaimana orang yang berada di luar sana yang bukan guru? Apakah pandangan mereka? Apakah fikiran mereka terhadap profesi keguruan ini? Okey. Jadi kita juga perlulah menghormati dan juga menghormati hak asasi manusia dan juga undang-undang. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu tentang peraturan dan undang-undang. Kita dah tahu apakah kod etika keguruan yang berkaitan dengan isu keganasan fizikal oleh guru. Sekarang kita lihat apa pula peraturan dan undang-undang yang ada yang kemungkinan akan diterima oleh guru sekiranya melakukan kecederaan ataupun keganasan fizikal. Yang pertama adalah Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pindaan pada tahun 2016, menyatakan bahawa sebarang bentuk penderaan fizikal terhadap kanak-kanak adalah satu kesalahan jenayah. Jadi semua guru, sama juga seperti diri saya mengatakan bahawa perkara ini adalah satu peraturan dan undang-undang. Kita pun ada akta yang telah digubal. Maka sekiranya kita lakukan, maka pastinya ia adalah satu kesalahan jenayah. Yang kedua adalah peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993, iaitu berkaitan tentang guru sebagai penjawat awam tertakluk kepada tindakan tata tertib jika melakukan kekerasan fizikal. Okay. Yang seterusnya adalah Akta Pendidikan 1996, kurungan Akta 550, melarang sembarang bentuk penderaan fizikal, termasuklah rotan secara berlebihan ataupun tanpa kebenaran. Okay. Jadi 3 undang-undang dan juga peraturan ini adalah berkait dengan isu keganasan fizikal sekiranya seorang guru itu melakukan perkara tersebut. Baik, seterusnya kita lihat apakah dia contoh keganasan fizikal. Okay. Perkara ini penting supaya guru-guru tahu keganasan fizikal. Okay, apa contoh keganasan fizikal yang kita tidak boleh buat dan guru tidak boleh lakukan? Okay, yang pertama adalah seperti menampar, menendang, menolak, menarik rambut murid. Okay. Menampar, menendang bagi saya itu adalah satu perbuatan dan tingkah laku yang berlebihan. Okay. Selain itu, merotan tanpa mengikut garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia,
iaitu bukan pada tapak tangan ataupun pada punggung ataupun dilakukan tanpa keizinan. Dan yang terakhir adalah menghukum murid dengan aktiviti fizikal yang membahayakan. Macam-macam perkara, contoh seperti denda murid berdiri di tengah-tengah panas, itu bahaya. Denda murid di tengah panas itu adalah aktiviti fizikal yang membahayakan. Boleh jadi strok haba, boleh jadi dipengsan dan sebagainya. Jadi banyak perkara buruk boleh berlaku sekiranya kita melakukan perkara tersebut. Baik. Kita lihat yang seterusnya adalah langkah yang perlu diambil. Sekiranya berlaku perkara tersebut, kes tersebut, isu tersebut, iaitu berkaitan keganasan fizikal oleh guru, apakah yang perlu dilakukan? Langkah yang pertama adalah laporan awal. Murid, ibu bapa ataupun rakan sekerja boleh membuat aduan kepada pentadbir sekolah, sama ada guru besar ataupun pengetua. Yang kedua, siasatan dalaman sekolah. Pihak sekolah akan menjalankan siasatan awal berdasarkan daripada aduan, dan guru berkenaan mungkin akan diberikan amaran ataupun digantung tugas sementara siasatan dijalankan. Langkah yang ketiga, laporan kepada pihak atasan. Sekiranya terdapat bukti kukuh, kes akan dilaporkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD ataupun Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Kemudian langkah yang keempat adalah tindakan tata tertib. Guru boleh dikenakan tindakan tata tertib, termasuklah surat amaran, pemotongan gaji, penurunan pangkat atau diberhentikan daripada perkhidmatan. Dan langkah yang langkah yang kelima adalah laporan polis jika perlu. Iaitu jika keganasan itu menyebabkan kecederaan fizikal yang serius, maka laporan polis boleh dibuat dan juga guru boleh didakwa di mahkamah mengikut kanun keseksaan. Dan langkah yang keenam adalah kaunseling dan pemulihan. Iaitu guru yang terlibat mungkin diminta untuk menjalani kaunseling atau latihan semula untuk meningkatkan kemahiran pengurusan murid tanpa keganasan. Itu adalah enam langkah yang perlu kita ambil sekiranya perkara tersebut berlaku di sekolah ataupun berlaku berada di berdekatan dengan kita. Baik. Seterusnya kita lihat kepada cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah siasatan dalaman segera. Maknanya bila berlaku perkara tersebut, perlu melakukan siasatan dalaman dengan segera. Laporan rasmi perlu dibuat oleh pihak sekolah kepada pihak pengurusan seperti pengetua ataupun pejabat pendidikan daerah. Siasatan bebas dan menyeluruh perlulah dijalankan dengan mengambil kenyataan daripada murid, saksi dan juga guru yang terlibat. Dan rekod kes perubatan ataupun bukti lain seperti rakaman video ataupun gambar perlulah disemak jika ada. Maka ini adalah cadangan yang pertama sekiranya berlaku isu keganasan fizikal oleh guru, maka siasatan dalaman segera perlu dibuat dan sekiranya perlu kepada saksi, perlu juga kepada murid tersebut dan juga guru yang terlibat. Kemudian yang kedua, tindakan disiplin dan juga undang-undang. Sekiranya dakwaan disahkan benar, kalaulah dakwaan itu iaitu guru memang benar memukul muridnya, maka tindakan tata tertib boleh dikenakan mengikut peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib. Jika tahap keganasan adalah serius, maka laporan polis boleh dibuat agar tindakan undang-undang dapat diambil. Dan perlu dipastikan guru itu diberikan peluang membela diri mengikut prinsip keadilan. Itu sangat penting. Perlu memberi ruang kepada guru untuk membela diri dia sendiri. Kadang-kadang pernah berlaku juga mungkin perkara tersebut tidak disengajakan ataupun perkara tersebut sengaja dibesar-besarkan. Mungkin kecederaan itu tidaklah serius. Mungkin dia menjadi serius selepas murid itu jatuh
di sekolah ataupun murid itu jatuh di luar sekolah, di rumah sepertinya, di rumah contohnya. Jadi perkara tersebut sengaja dibesarkan oleh ibu ayah ataupun murid tersebut. Jadi guru berhak untuk membela diri mengikut prinsip keadilan. Baik, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, cadangan penyelesaiannya adalah sokongan kepada murid. Okay. Murid yang terlibat perlulah diberikan sesi kaunseling dan pemantauan oleh guru bimbingan dan kaunseling sekolah. Kita pasti murid itu mengalami trauma, mengalami ketakutan dan sebagainya. Jadi guru bimbingan dan kaunseling perlu memainkan peranan yang penting untuk memberikan sokongan kepada murid. Pihak sekolah perlu memberikan jaminan kepada murid dan ibu bapa bahawa langkah keselamatan telah diambil dan murid tidak akan mengalami gangguan susulan. Okay. Ini juga penting untuk memberikan jaminan kepada murid dan ibu bapa dan mereka tidak takut untuk hantar anak mereka lagi untuk kembali ke sekolah. Dan yang keempat adalah pemulihan dan juga pendidikan guru. Sekiranya guru tidak diberhentikan, perlulah diwajibkan untuk menghadiri kursus pengurusan emosi, etika profesion dan kaedah untuk menangani disiplin murid secara berkesan tanpa kekerasan. Okay. Dan pemantauan berterusan oleh pentadbir sekolah atau mentor guru senior. Okay. Perkara inilah penting. Pemulihan dan pendidikan guru mungkin tidaklah sampai perkara yang dilakukan mungkin tidaklah sampai perlu kepada guru itu diberhentikan daripada perkhidmatan. Akan tetapi tindakan susulan yang boleh diambil bukanlah membiarkan sebegitu sahaja, tapi boleh diambil untuk memberikan khusus pengurusan emosi, etika profesion contohnya, ataupun kaedah menangani disiplin murid secara berkesan tanpa kekerasan. Baik, kita lihat yang seterusnya. Yang kelima, cadangan penyelesaiannya adalah penambahbaikan dasar sekolah. Sekolah perlu mengkaji dan juga mengukuhkan kod etika guru dan prosedur menangani disiplin murid. Kempen kesedaran berkaitan pengurusan murid berasaskan kasih sayang dan tanpa kekerasan boleh dijalankan. Contohnya, saya sayang murid saya. Kan? Kita buat satu kempen, saya sayang murid saya. Jadi perkara ini akan menambahkan rasa kasih dan sayang guru terhadap murid-muridnya. Yang keenam adalah sesi libat urus dengan ibu bapa. Berkomunikasi secara terbuka dengan ibu bapa murid yang terlibat, iaitu jumpa secara terus. Jangan tangguh-tangguhkan perjumpaan, jangan melengah-lengahkan masa. Okay. Memberikan penjelasan mengenai tindakan yang telah dan juga yang akan diambil dan membina semula kepercayaan melalui mesyuarat ataupun forum bersama komuniti sekolah. Okay. Itu adalah 6 cadangan penyelesaian, iaitu pertama, siasatan dalaman segera perlu dilakukan. Kedua adalah tindakan disiplin dan juga undang-undang. Yang ketiga adalah sokongan kepada murid ataupun mangsa. Yang keempat adalah pemulihan dan pendidikan guru. Yang kelima, penambahbaikan dasar sekolah. Dan yang keenam adalah sesi libat urus dengan ibu bapa. Baik, kita telah sampai pun kepada kesimpulan. Okay, keganasan fizikal terhadap murid ini merupakan satu perbuatan yang tidak beretika dan melanggar undang-undang. Sebagai seorang pendidik, guru memikul tanggungjawab besar dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang selamat, penuh kasih sayang, serta menghormati hak dan maruah setiap murid. Tingkah laku ganas bukan sahaja mencemarkan profesion keguruan, malah boleh memberikan kesan negatif terhadap perkembangan emosi, mental dan juga akademik murid. Justru, setiap guru haruslah mengamalkan nilai-nilai murni dalam pengajaran serta mengutamakan pendekatan yang berhemah dan berkesan dalam mendidik generasi masa depan. Sekian sahaja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.